Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Mr. Firas Gaming. Dan di video kali ini kita akan main game Among Us, tetapi di dalam Roblox. Yeah. So basically dia macam game Among Us tapi cuma dalam Roblox lah. Tak ada beza pun. Ya, seperti ini tapi dalam lobby ya. Banyak pemainnya. Aku sebenarnya dah pernah try dah main game ni, cuma asyik kalah je lah. Ya. Okay. Oh, start. Kau tengoklah, kita dapat innocent. Alright. You are innocent. Okay, task kita apa? Fix wiring. Sini. Oh, klik. Okay, lain pula. Lain. Yang lain pula. Allah, baru mula. Apa ni? Ya. Siapa? I have a suspicion on the paper because paper. Oh, ni paper warna pink. What the swiping scan and she left. Huh? What? Aku tak faham apa dia cakap ni. Skip. Sounds like something to do for no reason. Lol. Wih, betul. Wih, my god. Wih, jom. Buat tas. Game ni best kalau main dengan kawan. Cuma aku tak ada siapa lagi nak main sebab aku ni banyak semua sibuk. So aku main seorang je lah. Lamanya. Oh, emergency meeting lagi. No one, just leave the task. What? I still have suspicion on paper. Tak, dia tak habis tu 2 orang lah. What ni? Cuba kita tuduh dia. It's not me. Tak sempat aku nak ni. Allah. Oh, dia bukan imposter lah. Alamak. Tu salah dia. Okay, jom. Next. Wiring lagi. Hello, Gary. Alright. No. Buka. Halah, banyak lah. Apa ni? Asyik ini orang ni.
Kau tengok. Dia dah report, lepas tu ni diam je belah gitu je. Ni aku vote juga dia. Ambil kau. Dia bukan imposter, tapi dia nak tekan juga butang. Aduh hai. Jom sambung buat task. Lama. Alright. Let's go. Oh. No. Belah kau. Alamak, dah habis pula. Alahai. Tak ada. Tu ada task. Cepat. Sini. Weh, Gary lagi. Si Easy. Memang dah lama gila weh aku tak upload kat YouTube. Oh, ini selagi. Bagilah aku imposter. Alright, innocent. Jom kita buat task. Sini. Belah. Aku tak percaya kau. Kita belah dari sini. Kok dia imposter ke? Dekat game ni tak ada satu pun yang boleh percayai. Kita kena. Bagilah aku cakap dulu. I got Mac BSK, follow me. We all do. Alright, dari semua ni korang rasa siapa? Aku dapat rasakan Gary-nya. Warna yang tak boleh dipercayai. Tui. Skip. Okay, let's skip. Aku rasa kita main 5 round je lah. Swipe. Oh, first try. Download. Purple. Oh. Dia bagi tahu ni. Guys, it's purple. Tak guna. Kita percaya dia bunuh kita. Wah, aja. Dalam senyap dia membunuh Purple. Tak guna betul. Purple.
Sekarang apa yang kita kena buat? Tak ada buat apa-apa je. Itu je. Alah. Kau tengok Ahmad ni. Nama dia. Mantap Gary. Skip. Aduh. Yang sekarang kita boleh buat adalah buat tas. Scan tak ada. Fix wire. Allah. Let's see. Bright red warna apa? Ini red. Bright red mana? Tak ada. Mana bright red? UTS. Tak tahu siapa. Purple tu, ya Allah. Ninja. Nice. Purple. Mau buat tas. Sekejap. Tengok purple jom. Purple. Kat mana setan tu tadi? Aku nak buat tas. Dia bunuh aku Nanang. Ni je dah. Oh, kena tarik. Alright. Let's go. Huh? You. Sekejap. Welcome. Hello. PL the better be smart and connect dust stuff purple and then I died. I know. Bangang ni poster. Aku dah pernah main game ni sebelum ni. Ni. Aku dah dapat item satu dah. Yang logo Roblox. Comel tak? Nah. Alright. Dua orang lagi kita main. Dua orang lagi. Innocent lagi. Bila aku nak jadi imposter? Ya, innocent. Tasnya sama semua sama. Swipe. Ni tunggu lama. Baru mula. I just AFK petting my chicken and red literally kills yellow in front of me. I'm not dead.
Hmm. Apa? I'm not dead, Todd. Kuning tak mati. Talia. Siapa Talia? Apa sih? Talia no. Apa Tak jelas kau. Ui. No, tak cakap pun ni, Red. What the hell? Macam mana tahu? Bodoh amat. Buat tas, jom. Come on, cepat lah. Oh no. Ada orang dua sini. Belak. Yes, sir. Chart course. Sini dulu. Oh, right. Swift. Sini. Ya Allah. Brown, I saw. What? Nampak apa? Alai. Brown. Ni brown ke? Vote je lah. Malas aku tunjuk. Tak, dia cakap je brown what? I was lagging, I think. Sama. Also I want to. See? Orang-orang semua ni hebat. Mantap semua ni. Oh my gosh. Tadi aku jumpa fungsi lain. Baru aku nak tunjuk. Sekejap, sabar. Okay, dekat butang atas sebelah butang Roblox tu ada butang hijau macam gambar video kan. Aku klik. Jadi 2D. Yes. Macam ni baru main Among Us. Mana orang main Among Us 3D? Alright. Baru mula. It was me as a ghost. I saw like purple disappear in camps. Really? It was me, lol. Like I checked the cams, saw her, searched it and got back. So nak kita light purple. Alamak, aku warna ni. It might be her after Swift. Like she literally just standing like there. Lu isn't talking. Tak sempat aku nak vote her. Alright, jom.
Comel lah bila gini. Tengok. Dari atas comel kecil je. Penatnya. Korang aku nak tanya. Korang masa waktu puasa ni korang buat apa? Ya Allah. What now? Bella, understand your sniff. Guys, Papa isn't talking and I think it's purple, but blue also not talking. Blue left. Aku suspicious betul lah dengan Grey ni. Sekejap, ni Grey ke? Ke hijau? Vote je lah dia. Yeah. Tak apa, dia tak imposter. Walaupun dia tak imposter, jadi dia tak kacau kita. Jom sambung buat task. Ping aku cakap. Ping. Alamak. Mampus aku. I'm dead. Cepatlah. Ping. Ping mati. Alright, bukan ping kan. So tak ada. I want an admin. I saw ping admin. I was at admin. Macam mana dia tahu? Aku vote dia. Macam mana dia boleh tahu ping ada dekat navigation, sedangkan dia dekat admin? Ada orang. Alright. Wire lagi. Alright. Alah, dia task ni lagi. Banyak tol. Hampir. What? Tak ada kat belakang aku dia kan?
you. Kau betul-betul lah, sumpah. Betul. Menat. Fix wiring. Catat white. No. Okay. Kita ni vote white. I haven't played this game well. Why? Because I have Nav. Tinggal berempat. Satu dari kita adalah imposter. No. See? Aku sudah cakap. White. Kau tengoklah ni, dia fitnah memfitnah tau. Aku dah cakap. Yes. Yeah. Yeah. Easy win. Yeah. Ada situlah keseruan kita main Among Us di Roblox. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.